Hei, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. Okay. Halo guys. Akhirnya hari ni tarikh bersejarah 19 Mac 2025 guys. Aku comeback akhirnya setelah bertahun. Tak adalah bertahun. Orang duk panggil-panggil kan. Dia nak comeback. Okay, this is it. Ni lah masanya. Aku belanja korang sikit autovlog. Okay, a very quick one. Introducing je, pengenalan je. Okay, kalau korang rindu, korang nak tengok review motor aku ni setelah 3-4 tahun ni. Setelah audio meter pun dah roll over. Korang tengok meter aku jadi apa. Okay, tolong abaikan. Okay, kalau korang nak tengok aku review selepas audio roll over, maksudnya mileage dah habis, dah pusing lah. Minyak pun tak ada ni. Okay, korang boleh komen banyak-banyak guys. Letupkan ruangan komen YouTube aku. Sekarang. Okay, so kita pergi isi minyak jap. Okay, lepas tu nanti kita sambung lah. Ni just introduction je. Okay, jangan lupa yang mana boleh subscribe, boleh like, comment, share dan subscribe. Lama gila guys aku tak cakap benda tu. Izinkan dulu aku pergi isi minyak dulu. Jom ikut aku pergi isi minyak. Harap semuanya okey lah ni. Sekejap, mungkin aku kena ataskan sikit lagi. Okay, supaya korang tak menunduk sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Start engine dulu. Semua dah on. Minyak memang kosong habis. Buat suspend pula guys.
kalau tak sampai ni guys. Aku jalan kaki lah. Okay. Tiba-tiba panik sebab tak ingat telefon aku kat mana. Okay, senyap tu guys. Rindu tak? Rindu kan. Okay, preset. Semestinya Petronas. So memang dah kosong sangat. Isi 15. Okay. Okay, sekali lagi. Okay, done. So marilah kita mengisi minyak. Sian dia, lama gila dia terbiar kosong. Aku rasa dalam 2-3 bulan ada ikut tak isi minyak. Ya, sebab dah jarang pakai tapi masih lagi setia. Okay, rasanya 15 pun ada lagi ni, boleh tambah lagi ni. Okay, 12. Okay dah. So jom kita balik. Lagi nak berbuka. Okay, make sure semua zip. Kalau tak layak Pak Karir. Okay, korang jangan cakap apa-apa sebab aku pergi ni dekat je. Glove aku ada kat sini. Tapi aku tak pakai glove kan. Ni glove aku kat bawah ni. Ada ni, glove aku ada. Okay, glove aku ada. Cuma aku tak pakai sebab dekat je nak pergi. Okay, lagipun aku tengah handle kamera. Okay, jom balik. Okay guys, so minyak pun dah isi. Jumpa korang dalam next vlog. Doakan aku konsisten untuk buat motovlog. Okay, so kita dapat manfaat bersama-sama lah. Okay, bye geng. Jumpa lagi geng.